kau beritahu aku. Siapa buat kau? Bagi tahu dah. Siapa Ti? Siti takut. Tahu je, aku tahu kau takutlah sial. Lain macam angin kau ini. Ni mesti ada benda tak jadi ni. Tak, Azam. Betul ni? Orang macam tu layak ke kena hormat, Azam? Loh, Mak kata Mak tak ada duit, Loh. Tak payah tipu lah, Mak. Halo, Mak tak ada duit, Halo. Halo. Halo? Abang aku tu melampau dah. Dia boleh nak gaduh dengan mak aku. Dia nak tangan dengan mak aku. Aku nampak, Azam. Wish, makin menjadi perangai abang kau ni. Habis tu macam mana? Kau buat apa ni? Duit! Sebab ke korang? Angkat pelik lah, Mak. Mak ni banyak sangat bagi muka dengan si Along tu. Orang macam tu layak ke kena hormat, Azam? Dia tu anak sulung. Sepatutnya dia jadi ketua keluarga. Tapi aku yang sara mak aku. Aku yang bagi duit sekolah kat adik aku. Semua benda kat kepala aku lah, Azam. Ti? Mak mana? Dalam tu kot. Allah. Buat apa? Tadi lah, Mak. Kan exam dah dekat. Banyak? Banyak. Pening banyak. Ti? Ambil. Angah minta maaf kalau Angah tak dapat bagi banyak. Tapi Angah tahu salah Angah sebab tak dapat jaga Siti dengan Mak elok-elok. Yelah, kalaulah Along tak jadi macam tu kan. Dah lah. Angah jangan cakap macam tu. Tapi kalau Angah tak bagi pun tak apa. Siti okey je. Itu okey, tak bagi. Ya. Macam tu bagi balik ya. Kalaulah bapak kau dari sekarang ni, mesti abang aku tak jadi macam tu kan. Yang penting sekarang ni kau tak boleh marah sangat kat diri kau. Kau tak tiba salam ke boleh? Siti, Angah nak nasihat sikit Hidup jadi manusia ni, perangai tu jangan macam binatang sangat. Takut binatang lagi elok daripada kita. Apa yang kau tak puas hati sangat dengan aku ni? Memang aku tak mahu dengan kau. Asal? Halo. Kau tak nak korang ajar dengan aku. Silakan. Jangan dengan Mak. Masa pula aku kau ajar dengan Mak. Ya, aku tak pernah berlaku baik lah. Memanglah aku tak baik. At least aku tak adalah orang cadat macam kau. Kalau aku tunggu. Halo. Yang gaduh apa ni? Depan rezeki ni. Cakap. Ya kan? Halo, duduk makan. Tak payah makan. Makan di dadah tu. Halo. Azam, ikutkan hati aku ni. Tak lama dah tu, dah habis Azam. Aku dah lama sabar tu. Tapi apa pun Pan, dia tu tetap abang kau. Nak tak nak kena hormat juga. Hormat. Dia mana hilang? Mak yakin Angah semalam Mak letakkan dalam ni. Mak, Angah rasa Angah tahu kerja siapa. Kau curi duit Mak kan? Benda kalau tak ada bukti, kau tak payah nak tuduh aku.
Betul. Dalam rumah ni, kau seorang je buat kerja macam tu. Kau curi duit mak, kau beli dadah, kan? Apa benda masalah kau ni? Kau ni memang sial lah. Angah. Kau memang abang paling sial. Kau dengar yang benci kau sekali lagi. Kau jangan sok campur hal kau aku lah. Kau tak tahu apa. Kau ni bodoh ke apa? Ni abang kau lah. Aku tak ada abang macam ni. Kalau aku perlu bunuh orang macam ni, aku bunuh Sam. Semua benda yang jadi sekarang ni, semua bukan salah kau. Jom. Ti. Kau jangan. Asal kau gagal exam kan? Ke kau putus cinta? Kan? Tak pun kau sakit kan? Kau pucat ni? Okey, tak apa. Kita pergi klinik. Jom, kita pergi klinik Tak apa, Angah ada duit. Jom. Kau buat apa dengan Siti? Apa benda kau ni? Aku tanya sekali lagi. Kau buat apa dengan Siti? Buat apa-apa? Siti mengandung lah, sial! Kalau tak bisa tolong ya. Hari ni, kau mesti matilah, sial! Sabar ya. Aku tahu aku jahatnya. Tapi kalau kau bunuh aku sekarang ni, siapa nak jaga mak? Angah nak tahu cerita tak? Sebenarnya Nah, aku tahu aku jahat lah. Tapi kalau kau bunuh aku sekarang ni, siapa nak jaga mak lepas ni? Semua benda yang jadi sekarang ni, bukan salah kau. Zam, kalau aku bunuh kau sekarang, Zam, semua ni masih salah aku ke, Zam?